Bismillahirrahmanirrahim. Ni upah rebus ayam dalam 10 minit macam tu lah ya. Cili padi tu ikut pedas masing-masing ya. Serai tu satu batang ketuk. Lengkuas setengah inci. Halia setengah inci. Bawang putih tu 2 biji. Kunyit hidup tu 1 inci ya. Bawang besar tu buat 2 biji. Ni sebut ketumbar sikit je ya. Setengah sudu kecil. Ini air asam jawa. Sebut ketumbar tu kalau terlajak nanti dia tak sedap. Cili, bawang apa semua tu, halia, lengkuas semua, kunyit hidup tu kita kisar halus ya. Letak sedikit minyak untuk menumis ya. Masukkan serai tu. Masukkan bahan yang dikisar tadi tu. Letak sedikit air ya untuk masakkan bahan-bahan tu. Biarkan mendidih ya, masak hingga kering ya bahan-bahan tu. Dah pun kering ya. Masukkanlah serbuk ketumbar tu. Sedikit air untuk masakkan rempah tu lagi ya, sebab tadi dah kering kan. Kita tambah air. Air asam jawa. Masukkanlah ayam yang dah direbus tadi ya. Gaulkan rata ya. Masukkan serbuk perasa, garam dan gula ya. Masuk air untuk kuah pula. Biarkan mendidih ya dan tunggu kering sedikit. Ni dah kering sedikit. Nak tunggu kering sedikit lagi. Nampak tu kuah dia. Pekat-pekat. Tak ada pekat sangat, tak ada cair sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersahur. Selamat mencuba ya. Bye.